Bayangkan, Anda berdiri di hadapan dua pilihan jalan hidup. Pilihan pertama, tangga yang curam, licin, dan memenatkan, dan setiap langkah terasa susah. Dan satu lagi, eskalator panjang yang bergerak ke atas, membawa Anda naik perlahan-lahan walaupun Anda tidak melangkah banyak. Persoalannya, adakah hidup keuangan Anda sekarang berada di atas tangga yang memenatkan, atau sudah di atas eskalator kebebasan yang diam-diam mengangkat Anda ke tingkat seterusnya? Ramai orang bekerja keras, bertahun-tahun, tetapi seperti tidak bergerak ke mana-mana. Setiap kali gaji masuk, seolah-olah ada lubang halimunan yang menelan semua. Hutang, bil, dan gaya hidup yang makin mahal. Hasilnya, mereka terperangkap dalam kitaran kerja, gaji, habis, dan kerja lagi. Sementara itu, ada orang yang tidak nampak sibuk, tetapi keuangan mereka naik sedikit demi sedikit, pelaburan mereka berkembang, dan masa depan mereka makin selesa. Bezanya ialah, mereka sudah naik eskalator yang betul. Eskalator kebebasan bukan sekadar tentang menabung atau melabur, tetapi mencipta sistem yang bergerak sendiri membawa Anda ke arah kebebasan keuangan. Bila Anda berada di atas eskalator ini, setiap hari, walaupun Anda sibuk, letih, atau tidak sempat memikirkan duit, aset Anda tetap bekerja. Langkah pertama untuk naik eskalator kebebasan ini adalah dengan meletakkan lantai yang stabil, iaitu asas keuangan yang tidak bocor. Ini bermaksud menyediakan simpanan kecemasan. Anda tidak perlu berhutang jika berlaku perkara yang tidak dijangka. Dan pada masa yang sama dapat memastikan perbelanjaan Anda kekal terkawal. Ini penting, supaya kita sedar ke mana setiap ringgit kita pergi. Tanpa lantai yang kukuh, Anda tidak akan mampu berdiri dengan stabil di atas eskalator itu. Setiap orang bermula dengan duit aktif, iaitu duit yang hanya muncul bila kita kerja. Kuncinya ialah menukarkannya kepada pendapatan pasif yang terus berkembang walaupun Anda sedang tidur. Caranya mudah. Tetapkan auto debit untuk pelaburan ke dalam akaun unit amanah patuh syariah atau ETF setiap bulan. Dan gunakan akaun khas untuk pelaburan yang tak mudah dikeluarkan sewenang-wenangnya. Ini seperti memaksa diri membeli tiket eskalator tanpa kita sedar. Perkara menarik tentang eskalator keuangan ini ialah kesan kompaun. Pada awalnya, pelaburan RM100 atau RM200 sebulan mungkin nampak kecil. Tetapi, selepas beberapa tahun, dividen dan keuntungan yang dikumpul mula menambah kelajuan eskalator. Wang yang Anda laburkan mula menghasilkan keuntungan baru. Dan keuntungan itu pula terus berkembang menjadi lebih banyak lagi. Sementara, orang lain terus mendaki tangga yang tak habis-habis. Dan Anda bergerak semakin jauh ke atas tanpa perlu bekerja lebih keras. Ramai tidak sedar bahawa tujuan sebenar untuk bebas keuangan bukanlah semata-mata untuk kaya, tetapi kebebasan untuk memilih. Bila sistem keuangan Anda bergerak sendiri, Anda tidak lagi terikat dengan ketakutan, bagaimana kalau saya hilang kerja? Atau, bolehkah saya bersara? Anda ada kawalan. Dan kawalan itu menukar tekanan menjadi keyakinan. Dalam era digital, eskalator kebebasan jadi lebih mudah. Ada robo-advisor patuh syariah, ada aplikasi yang boleh pindahkan jumlah wang lebihan secara automatik setiap kali Anda berbelanja. Dan ada juga platform pelaburan mikro yang membenarkan pelaburan bermula serendah RM10 atau RM50. Teknologi telah memudahkan Anda untuk naik eskalator tanpa perlu jadi pakar saham atau pakar hartanah. Bila Anda berada di eskalator keuangan, satu lagi manfaat ialah gaya hidup boleh meningkat tanpa tekanan. Anda boleh bercuti, membeli hadiah, atau menyumbang tanpa rasa bersalah. Kerana
sistem anda sudah mula bekerja. Ini sangat berbeza dengan mereka yang naik tangga. Setiap kenaikan gaya hidup terasa seperti beban bertambah di bahu mereka. Dalam bab seterusnya, kita akan melangkah lebih jauh untuk memahami bagaimana kita nak memastikan kebebasan keuangan yang kita bina ini benar-benar milik kita dan tidak mudah dirosakkan oleh keputusan salah, risiko yang tidak disedari, atau perangkap emosi. Anda akan belajar cara mengunci pintu supaya kekayaan yang dibina tidak terhakis dan kebebasan itu kekal sepanjang hayat. Ingat, kaya bukan soal nasib atau kehebatan yang luar biasa. Ia tentang bergerak dari corak lama yang memenatkan kepada sistem yang mengangkat anda sedikit demi sedikit. Tetapkan asas, biarkan otomasi dan kompaun bekerja, dan anda akan lihat hidup anda naik ke tahap yang lebih bebas tanpa anda sedar. Jika perkongsian ini membuka mata anda tentang cara mudah membina kebebasan keuangan, teruskan perjalanan ini bersama saya. Ada banyak lagi strategi yang akan kita bongkar supaya duit anda benar-benar bekerja untuk masa depan yang anda impikan. Jangan lepaskan episod seterusnya. Pastikan anda ikut saluran ini supaya tidak tertinggal.